24 Februari 1948, mesyuarat pertama Majlis Perundangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1948, Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan mesyuarat yang pertama di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini dihadiri oleh 74 daripada 75 orang ahlinya. Sesi mesyuarat dimulakan dengan ucapan oleh 6 orang wakil iaitu Sir Edward Jan, Pesuruhjaya Tinggi, Lord Listowel, Menteri Negeri bagi Hal Ehwal Kolonial, Tuan A.T. Newbold, Ketua Setiausaha. Yang amat berhormat Datuk On bin Jaafar, Menteri Besar Johor mewakili semua Menteri Besar. Dr. Ong Chong Keng dari Pulau Pinang mewakili negeri-negeri Selat dan Encik S.B. Palmer dari Kuala Lumpur mewakili ahli tidak rasmi. Sejurus selepas sesi ucapan, mesyuarat diteruskan dengan sesi mengangkat sumpah oleh kesemua ahli majlis.